Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Kalau ini berlaku, pasti PKR menjadi parti paling kuat yang ada di Malaysia. Soalan dia, kalau Rafizi maafkan Nurul Izzah dan Anwar dalam apa yang dia sebut sebagai apa yang disebut oleh para penyokong dan pengikut Rafizi sebagai tikam belakang, ini akan menjadi tamparan sangat besar kepada pembangkang. Kalau Rafizi maafkan Nurul Izzah dan Anwar, itu boleh dianggap sebagai detik pemulihan sebenar dalam keluarga reformasi. Jadi, mari kita kupas isu ini dengan gaya politik dalaman, dengan penuh emosi dan realiti kuasa. Ikuti terus ulasan kali ini. Rafizi maafkan Izzah, Rafizi maafkan Izzah dan Anwar. Apa maksudnya di sebalik perdamaian ini? Maaflah. Maaf itu tanda Rafizi sudah letak dendam ke tepi. Ingat tak? Sebelum ini Rafizi kecewa sebab Nurul Izzah dilantik penasihat ekonomi oleh Anwar tanpa rundingan terbuka. Beliau rasa keluarga dulu, reformis kemudian. Bercanggah dengan semangat PKR. Tapi kalau dia sudah memaafkan, itu petanda dia letak parti melebihi luka lama. Kedua, Rafizi mahu fokus ke hadapan, bukan terperangkap dengan masa lalu. Politik Malaysia ni keras. Siapa yang tak move on akan tenggelam. Keras bro, keras. Rafizi mungkin sedar berperang dengan Anwar dan Nurul Izzah hanya melemahkan blok reformasi, bukan menguatkan. Jadi, maaf bukan kelemahan. Ia strategi bijak untuk kekal relevan. Sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang terbaik yang ada di dunia. Produk ini bukan ubat. Produk ini adalah produk meningkatkan daya imun badan kita, menguatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik daya imun badan kita menjadi bijak. Karena secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita jadi bodoh sehingga menyerang tubuh badan kita sendiri. Oleh sebab itulah, dengan memakan produk ini, daya imun badan kita akan meningkat semula dan daya imun badan kita akan menjadi bijak semula. Ianya akan melawan penyakit itu daripada dalam. Bukan ubat yang melawannya, tetapi daya imun badan kita yang melawannya. Maka kita akan jadi sembuh daripada pelbagai penyakit yang anda alami. Apa saja jenis penyakit dapat disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan kita. Cepat dapatkan produk ini sangat berbaloi. Percayalah pada saya, produk ini sangat berbaloi untuk anda. Dan untuk mendapatkannya, hubungi nombor yang tertera. Dan pastikan jangan sampai terlambat baru kita menyesal. Duit boleh cari bila-bila waktu, kesehatan perlu dijaga. Saudara, dengan maaf itu, saudara-saudara sekalian, Rafizi patutnya move on dan perlu melakukan sesuatu. Dengan maaf itu, keluarga reformasi bersatu kembali. Izzah ialah ikon wanita PKR. Rafizi ialah ikon strategik dan suara anak muda. Kalau dua-dua dah kembali sefahaman, generasi lama Anwar dan generasi baru Nurul Izzah dan juga Rafizi boleh berpadu. Ini ialah isyarat kukuh kepada akar umbi. Parti sudah stabil semula. Maaf bukan berarti lupa, tapi meletakkan parti di hadapan. Rafizi mungkin tak lupakan apa yang berlaku. Tapi bila dia maafkan Izzah dan Anwar, itu bertanda dia bersedia berjuang semula dalam satu pasukan. Dia mungkin kata, aku tak setuju dulu, tapi aku tak mahu parti ini karam. Kalau ini keluar daripada mulut Rafizi Ramli, percayalah, PKR akan berlayar sehebat-hebatnya sekali lagi. Dan tiada lagi peluang langsung di mana-mana ruang untuk pembangkang cuba menenggelamkan mereka. Kesan kepada Perikatan Nasional
akan menjadi panik. Sekiranya Rafizi Ramli memaafkan Nurul Izzah dan Anwar, sudah tentu ini akan menimbulkan isyarat panik kepada Perikatan Nasional. Kalau Rafizi, Nurul Izzah dan Anwar sudah bersatu, tiada lagi naratif PKR berpecah. Undi Pakatan Harapan boleh diperkukuh semula. Strategi digital boleh dihidupkan semula. Itu kekuatan Rafizi. Dan PN akan kehilangan modal politik utama mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, Rafizi maafkan Izzah dan Anwar, keluarga reformasi bersatu, dendam lama terhapus, PKR bangkit semula. Rafizi maafkan Izzah dan Anwar dengan slogan masa lalu ditinggal, masa depan dicapai. Wow, kita nak tengoklah gambar ketiga-tiga tokoh ini dalam satu frame dengan berlatarkan bendera PKR dengan saling bersalaman. Jadi, apakah Anda mengharapkan perkara itu? Tinggalkan komen. Anda jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada seorang netizen dalam ruangan komen. Beliau memberikan harapan yang sangat tinggi. Beliau menaikkan hajat doa dengan niat yang sangat suci dan baik. Beliau berdoa supaya Rafizi tampil memohon maaf kepada Anwar. Karena menurut beliau, Rafizi sebenarnya sudah terlalu terlanjur dalam mendedahkan banyak perkara dalam PKR, telah mendedahkan banyak perkara-perkara yang tidak sepatutnya didedahkan kepada umum, dan juga secara tidak sengaja juga telah pun menentang secara ringan, secara tidak langsung kepada Anwar Ibrahim. Jadi dengan ini, ramailah netizen yang mendoakan supaya Rafizi jangan bawa diri, Rafizi jangan sedih-sedih. Mereka berdoa supaya Rafizi kembali kepada Anwar dan memohon maaf. Jadi, persoalannya, adakah Rafizi akan mohon maaf kepada Anwar? Jawapan ringkas di sini ialah, ya, pasti dia akan mohon maaf, tetapi mungkin tidak secara terbuka. Tapi secara tersirat, itu sangat mungkin. Dalam politik, semuanya boleh berlaku. Mungkin tidak secara terbuka melalui media, tetapi mungkin secara kesetiaan, keakuran, dan juga penundukan terhadap Anwar Ibrahim selaku pemimpin besar PKR dan pemimpin utama Malaysia sebagai Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda satu produk yang terbaik yang ada di pasaran. Produk ini bukan obat. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Kita sakit, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang menjadi lemah. Daya imun badan kita yang jadi bodoh. Daya imun badan yang lemah dan bodoh menyebabkan kita mudah dijangkiti penyakit. Dan paling penting, kita tak akan sembuh-sembuh kerana daya imun badan kita jadi lemah. Itulah sebabnya ramai orang tak sembuh-sembuh. Sebab sudah kena penyakit, makin dia tak lagi, makin susah untuk daya imun badannya meningkat semula. Jadi dengan produk ini sudah terbukti secara klinikal meningkatkan daya imun badan kita 400% dan juga mendidik daya imun badan kita menjadi pintar supaya tidak menyerang tubuh badan kita. Kalau kamu berminat dengan produk ini sangat premium. Memang sangat premium. Ramai doktor yang menggunakan produk ini di klinik-klinik, juga banyak pakar-pakar kesehatan yang menggunakan produk ini. Nak tahu berapa harganya? Kamu pergi klinik lah kalau mau tahu berapa harga dia. Mahal. Tapi melalui nombor yang tertera, Anda boleh mendapatkan harga yang sangat berbaloi untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Oke, jadi hari ini kita akan cerita terus. Jawapan ringkas kepada adakah Rafizi akan mohon maaf kepada Anwar Ibrahim? Saya secara hemat saya sebagai penganalisis politik bebas, saya rasa tidak salah kalau Rafizi tampil memohon maaf kepada Anwar Ibrahim selaku bos di dalam PKR. Secara ringkasnya, Rafizi bukan jenis mudah U-turn secara terang-terangan. Rafizi ini sebenarnya seorang yang sangat tegas dengan prinsip dan data.
Kalau dia mohon maaf secara terang-terangan, itu macam mengaku kalah politik. Dan itu bukan gaya Rafizi. Tapi, politik perlu bijak. Maaf boleh datang dalam bentuk tindakan. Rafizi mungkin tak sebut minta maaf secara literal. Tapi, Rafizi mungkin dia akan mula puji Anwar dalam ucapan. Ini boleh menunjukkan satu indikator ataupun satu isyarat bahawa Rafizi berdamai dengan Anwar, memohon maaf dengan Anwar Ibrahim. Yang kedua, Rafizi akan kembali bantu parti walau belum dalam jawatan rasmi. Tak perlu jawatan rasmi pun, jika Rafizi turun padang membantu PKR secara tidak langsung, Rafizi sudah memohon maaf kepada Anwar dan sudah memaafkan juga Anwar Ibrahim. Selain itu, yang ketiga, Rafizi elak kritik keras Anwar sejak letak jawatan. Sejak belakangan ini, seakan-akan kita pun nampak Rafizi mula mengendurkan kritikan-kritikan keras kepada Anwar Ibrahim. Ini semua adalah bentuk minta maaf melalui tindakan. Jika ada tekanan akar umbi, Rafizi mungkin akan lebih lembut hati. Kalau pemimpin cabang dan penyokong PKR mahukan kesatuan, Rafizi terpaksa turunkan ego. Dalam politik, mengalah sikit bukan kalah, tapi strategi jangka panjang. Ramai yang menjangkakan Rafizi akan jadi presiden PKR tidak lama lagi. Anwar juga adalah seorang yang matang. Mungkin sudah memaafkan Rafizi. Siapa tahu. Sebagai penganalisis politik, saya dapat melihat Anwar Ibrahim ini ialah mempunyai satu kepelikan yang luar biasa. Peliknya apa? Mudah saja. Dia mudah memaafkan orang. Walau macam mana pun dia difitnah, walau macam mana pun dia dipenjarakan, walau macam mana pun dia dipukul, sehingga kata Anwar Ibrahim hampir separuh mati, setelah dia keluar daripada penjara, dia tak balas dendam. Dia memaafkan semua musuh-musuh politik beliau. Itulah yang Anwar Ibrahim lakukan. Jadi, Anwar tak perlukan Rafizi mohon maaf secara rasmi. Yang penting, Rafizi tak lawan lagi. Dan dia mungkin kembali bantu parti. Itu sudah cukup bagi Anwar. Kalau Rafizi minta maaf secara terbuka, PN akan guna isu itu untuk serang lagi. Itulah. Tak minta maaf pun diserang, minta maaf pun diserang. Tapi, lebih baik Rafizi jangan minta maaf secara terbuka. Kerana PN akan kata, tengok PKR pun tak stabil, Rafizi pun salah. Sebab itu Rafizi lebih baik berdamai senyap-senyap daripada mohon maaf depan media. Secara kesimpulannya, Rafizi mungkin tidak mohon maaf secara terbuka. Tapi dia sudah tunduk dalam cara dia sendiri. Ini penting untuk save face, jaga ego dan elakkan serangan lawan. Yang penting sekarang, PKR makin pulih dan rakyat mahu mereka bersatu. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Benarkah Rafizi sudah minta maaf kepada Anwar? Perdamaian tampak minta maaf? Itulah yang terbaik. Jumpa lagi. Bye-bye. Ini berita buruk untuk Perikatan Nasional. Pembangkang, jika Rafizi dan Anwar Ibrahim bersatu semula, inilah kebangkitan semula PKR. Saudara, selepas pergolakan dalaman dan perbezaan pandangan yang panjang, akhirnya dua nama besar dalam politik reformis kembali bersatu, Anwar dan Rafizi. Gabungan yang dulunya retak kini kembali menyatu. Inilah permulaan kembali kebangkitan semula PKR. Inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Apabila Rafizi dan Anwar bersatu semula. Bilakah waktunya? Bila-bila waktu saja boleh berlaku. Dulu bersama kemudian jauh. Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli, dua tokoh utama dalam perjuangan reformis. Namun selepas PRU 14 dan pelantikan-pelantikan utama, timbul perbezaan cara fikir.
Rafizi mengkritik pendekatan Anwar. Suasana dalam PKR jadi panas. Tapi kini keadaan sudah berubah. Kenapa mereka berdamai? Ini yang akan membuatkan Anwar Ibrahim dan Rafizi berdamai dan bersatu semula. Politik bukan sekadar siapa betul, siapa salah. Dalam realiti politik hari ini, survival party lebih penting. Anwar perlukan idea strategik Rafizi. Rafizi perlukan sokongan akar umbi Anwar. Demi PKR, demi kerajaan perpaduan, mereka letak ego ke tepi. Inilah yang mungkin akan berlaku, yang akan menyebabkan Anwar Ibrahim dan Rafizi berdamai semula. Mereka akan letak ego ke tepi. Apabila pendapat Anda semua? Saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yang sangat baik, terbaik di seluruh dunia di pasaran. Produk ini bukan obat, tetapi produk ini adalah yang memulihkan daya imun badan kita, menguatkan daya imun badan kita, dan memberikan, mengajar daya imun badan kita menjadi bijak. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena lemah imun badan, kita kena penyakit karena imun badan kita menjadi bodoh dan menyerang diri kita sendiri. Tetapi berita baiknya, apabila Anda memakan produk ini, imun badan Anda akan meningkat. Menurut kajian saintifik, lebih daripada 400%. Apabila berlaku peningkatan daya imun badan dan imun badan juga dididik dengan baik, tidak lagi menjadi bodoh, badan kita secara otomatik akan melawan penyakit dari dalam dan kita akan sembuh. Produk ini boleh Anda dapatkan melalui nombor telefon yang tertera. Cepat dapatkannya kerana ianya amat berbaloi demi kehidupan Anda. Jangan tunggu sampai sudah terlewat, barulah kita menyesal. Wang ringgit boleh dicari pada bila-bila masa. Kesehatan akan menjadi teruk kalau kita tidak pedulikan. Wang ringgit boleh dicari, kesehatan perlu dijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang sekarang berlaku ialah, apa kesan perdamaian kepada PKR? Kesan perdamaian ini akan membawa simbolik yang amat hebat. Ia akan membawa, pertama, jentera parti yang lebih tersusun. Kedua, penurunan perang dalaman. Ketiga, arah yang lebih jelas menuju PRU16. Dan yang keempat, akan wujud keyakinan baharu dari ahli dan penyokong. Apabila keyakinan baharu dari ahli dan penyokong muncul, ini akan menguatkan lagi parti PKR. Dan sudah tentu ia akan menimbulkan resah yang paling besar sekali kepada pembangkang pula, khususnya PAS dan Bersatu. Apa pula peranan Rafizi selepas ini? Walaupun beliau sudah meletak jawatan sebelum ini, ramai percaya Rafizi akan kembali lagi. Sama ada sebagai penasihat strategik ataupun menteri. Gaya kerja Rafizi yang berfakta, pantas dan berprinsip boleh menjadi aset besar buat kerajaan. Itu sebabnya saya sering katakan bahawa kehilangan Rafizi akan menyebabkan kehilangan yang besar kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, Anwar masih memerlukan Rafizi. Anwar ialah negarawan yang berpengalaman, tapi zaman sudah berubah. Untuk menarik anak muda dan pengundi kelas menengah, pendekatan mesti berubah. Gabungan ideal. Anwar ialah kepimpinan dan ketokohan beliau, manakala Rafizi pula pakar strategi dan komunikasi digital. Ini sudah tentu akan berikan kelebihan kepada Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan ini. Adakah PN dan PAS perlu berhati-hati? Ya. PN dan PAS perlu berhati-hati apabila Anwar dan Rafizi sudah kembali berdamai dan bersatu. Kalau PKR kembali kuat dan bersatu, Perikatan Nasional akan kehilangan senjata propaganda. Tak boleh lagi serang perpecahan dalam PKR. Rakyat akan nampak kestabilan dalam PH dan kerajaan perpaduan. Dalam dunia politik, perdamaian kadang-kadang lebih kuat dari kemenangan. Anwar dan Rafizi kini duduk semeja demi satu misi. Teruskan reformasi.
Kebangkitan semula PKR mungkin baru bermula. Dan ini boleh jadi penentu untuk PRU akan datang. Sekian dulu. Kalau kamu suka analisis politik yang seperti itu, sila tekan like, share dan subscribe. Sampai kita jumpa lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.